Sama dengan Kak KM. Hari ni datang kalau dengan Kak KM, dia cakap nak lepak minum kopi. Sambil tu kita nak buat first impression. Ada yang baru lagi. Betul. Ni Nightingale daripada Zindor. Okay. Kita nak Kak KM bau, bagi honest review first impression. Dia sedap. Dia memang sesuai kalau kita nak pergi office sebab dia ni memang yang tahan. Dia lagi lama, lagi lasting, lagi sedap ni. Sesuai untuk office worker semua. Sesuai sangat. Pergi office ke, nak pergi pickleball ke, korang nak keluar malam ke, memang sangat sesuai. Kak KM suka bau ni sebab dia kuat tak kuat. Kuat ke tak kuat? Tapi sedap. Korang kena try. Untuk bos-bos dia? Bos-bos memang sesuai. Bila jalan tu rambut gebang sikit, orang memang kepan, wanginya bos. Mesti bos pakai perfume mahal. Tapi sebenarnya Zindor memang mampu milik. Korang tak kerja pun kau boleh beli. Steady. So, kalau kau nak dapatkan simple je. Di sekolah anak kita. Anak ramai. Sorang-sorang nak kena pergi. Alright, kita nak buat udang petai. Malam tumiskan bawang putih. Akak, kita dah pakai tempat ni pun boleh, tak ada masalah. Bawang merah. Dia. Korang sambil-sambil beli flash tu minum tak sama air ke kak? Betul, tak. Jangan campur air korang. Tak payah campur air. Ambil je 2 sachet ni. Lepas tu letak je dekat lidah, isap-isap, kemam-kemam je. Okey, semua bawang kita dah garing elok dah. Saudara makan berapa biji kalau umur 25 tak? Saudara makan 2 biji cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ya, Kak Farida Hanif Farida. Nama main. Farida 2 kali. Okey kak, nak 158 dapat 4 barang. Betul, tu dia cili kita dah cantik. Boleh masukkan kita punya udang laut. Skincare berapa kotak dah nampak hasil? 1 kotak dah nampak hasil lah korang. Masukkan terus korang punya pula. Kita lah punya, bukan korang punya. Kena makan berapa Petai. biji? Okey, kalau saudara 2 biji pagi, 2 biji malam, korang nak irapinkan apa hari ni, sekarang ni? TikTok bagi sering tu 60 kak. Okey, ambil korang. Dia jadi KGM dia dah, gaji dia banyak dah. Jadi prof pun tak ada gaji lah. Gaji buat kerja amal aja. Ni dia sambal udang petai kita dah siap. Anak dara boleh makan ke? Boleh. Chemical bergulung tak akan bergulung. So you all jumpa kat KM live Zindor pukul 6 sampai pukul 7 malam di Zindor HQ. Okay? Bagi tenaga kat korang. Assalamualaikum kesayangan Kak KM. Are you ready? 12. Betul-betul harga kau Kak KM. Jumpa Kak KM di live Zindor pukul 6 tepat pukul 6 Kak KM akan bersiaran 1 jam je ngam-ngam. So you all tolonglah tu tekan link tu tepat pukul 6. Korang make sure dah masuk dah. Kita nak bagi betul-betul ada free gift, ada giveaway, ada banyak lagi lah yang memang korang pun tak masuk akal ni. Tak masuk akal ni punya harga. Masuk sekarang. Okay? Aku jangan aku tak pernah rasa takut macam ni. Ini kali betul-betul rasa macam sejuk ada macam nak demam depan ni. Wow, boleh cakap ke? Belum lagi tak? Belum lagi. Okey lah, ramai-ramai masuk. Siapa yang nak special launching apa benda? Masuk. Kalau korang tahu special launch apa, masuk kat Zindor sekarang. Ada giveaway ya, isi giveaway ada yes, Boleh dapat tu. saya dapatkan dengan tekan back pink. So nanti si yang nanti orang beritahu tekan back pink sekarang cepat dapatkan chances tu dapat RMM pun juga. Jumpa Nabila. Yang penting tiga-tiga ni anak saudara. Asal makan dapatnya.
Apa dia Datuk? Apa nak baik boleh gaduh. Lain pula intonasi dia. Nak baik kalau benda boleh gaduh. Macam tu. Ada mak yang kena. Apa dia? Hari Jumaat kena buat baik tau. Yang last tu kena potong. Bye. Yang masuk pula kat kabang dia. Ada Mukris. Mukris ke no Chris? No Chris. Main tegap sasa Kita punya live host. Ya, kalau live host kat KM nak tak? Mestilah. Jual barang kat KM okey? Jual jamu. Korang nak beli tak barang kalau Adam yang host? Kalau nak cakap nak dekat bawah ni, okey? Oh, dah start live ke? Belum lagi live, sekejap lagi lah. Gitu tadi. Kira. Rambut. Dia dah menunjukkan dia serabut. Banyak benar. Dah tunggu. Everyone, so sekarang ni saya bersama dengan Kak KM. Okey Kak KM, kita nak bagi Kak KM bau perfume yang pernah Kak KM buat viral dulu. Fantasy Black Edition. Yes. Sebab apa? Memang Kak KM suka sangat fantasy ni. Dia bau apa tahu? Kak KM memang suka dia. Wah, sedap. Dia memang fresh. Lepas tu dia memang sesuai untuk bos-bos. Dapat bau tak? Dia bau fresh. Ya, lepas tu dia paling sesuai untuk indoor, outdoor. Kan sekarang tengah trend kan, pickleball kan. Jangan tinggalkan bau ketiak tolong korang pakai perfume ni. Memang sumpah sedap gila. Memang nampaklah attitude korang tu kelas. Oi, kelas. Okey, kalau korang dapatkan simple je. Masuk dalam live kita sekarang.